Mau kerja siapa? Okey, ini Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amirul. Okey, saya ditemani oleh dua peguam saya, Tuan Najib Rustamam dan Amirul. Hari ini kami tampil ke SPRM ni bagi menghantar satu salinan. Satu salinan mungkin kita boleh katakan mungkin maklumat tambahan susulan laporan kami yang pertama lah sebelum ni tentang salah laku Datuk Albert ni lah dan Juntih. Jadi sebenarnya dah dia tular di media media sosial. Salah satu portal di Sabah mendedahkan tentang di antara inilah syarikat yang dimiliki oleh Datuk Albert ni dan senarai aset dia lah. Saya dah edar kot kemarin dengan wartawan. Jadi tujuan kami datang ni sebenarnya adalah bagi memberi respon kepada Latifah Koya. Jadi surat ini kami sebenarnya nak hantar kepada Latifah Koya dan termasuk Malaysia Kini lah. Termasuk Malaysia Kini. So kita tak tahu sama ada mereka mempunyai maklumat ataupun tidak mengenai Albert ni. Jadi itu yang kita hantar surat kepada Latifah Koya dan Lawyer for Liberty. Sebab kita cukup respect dengan kumpulan peguam ni, termasuk juga portal Malaysia Kini, sebab kita diminta oleh sekumpulan aktivis anak-anak muda, beberapa aktivis NGO di Sabah khususnya, mereka minta supaya kita menyalurkan maklumat tentang siapa Albert ni. Jadi kalau kita tengok agak bias, agak sedikit berat sebelah berita ni. Seolah-olah Albert ni diangkat sebagai wira, dia ni mangsa politik. Sedangkan pada hakikatnya maklumat yang kita terima, Albert ni bagi kami dia ni telah melakukan salah guna kuasa lah. Dan istilah yang jahat orang-orang di luar sana sebut sebagai penyangak, walaupun bukan saya sebut, orang di luar sana. Disebabkan yang kita faham daripada maklumat yang kita perolehi, Albert ni dia cuba untuk apply sebanyak 25 lesen mineral. Dia nak monopoli semua lesen mineral di Sabah tu, dan 13 daripada lesen tu telah lulus. Dan 13 ni pula hasil daripada pemalsuan dokumen yang ada dengan kami. Dan kami tak nak komen sebab ini Albert pun saya tengok ada dipanggil oleh SPRM hari ini. Jadi kami hari ini cuma ingin menyampaikan salinan surat ni lah kepada SPRM. Dan surat ini sebenarnya ditujukan kepada portal Malaysia Kini, termasuk Lawyer for Liberty itulah, dan Puan Latifah Koya. Dan sebab kalau kita lihat secara jelas lah kan, Albert ni telah melakukan satu kesalahan bagi kami yang tidak bermoral lah kan. Takkan satu orang apply begitu banyak lesen kan, sehingga 13 lesen ini untuk satu individu. Dan yang dia apply itu 25. Dan saya ingin bertanya, ada soalan dalam surat ni, pertanyaan yang kami ingin bertanya juga dengan Puan Latifah, termasuk ialah wakil Malaysia Kini ni. Ada 3 perkara terhadap Albert ni. Pertama, kenapa Albert ni dibela, diangkat seperti seorang mangsa, sedangkan dia ni telah memohon lebih daripada lesen yang sepatutnya di Sabah. Sepatutnya mungkin 2 lesen, dan ini 25 lesen. Dia monopoli semua lesen mineral di Sabah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada cubaan sebenarnya untuk menyogok Ketua Menteri sebanyak 3 kali, sebanyak RM 5 juta. Dan saya fikir Ketua Menteri juga telah maklumkan perkara ini kepada SPRM. Dan yang ketiganya, penglibatan bekas pegawai kanan polis di dalam kumpulan Albert ni.
Itu 3 perkara lah yang kita bagi pihak sebenarnya gabungan NGO Bebas Suara di Sabah ni, dan kami selaku Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia ni ingin sampaikanlah surat ini supaya mereka dapat meneliti dokumen yang kita hantar dengan Malaysia Kini, termasuk Puan Latifah Koya dan Lawyer for Liberty, supaya bertindak adil dengan kerajaan negeri Sabah. Dan itulah yang kita isi kandungan dalam surat ni lah. Itu je lah yang kita tampil hari ini, sebab menimbulkan polemik. Albert ni seolah-olah mangsa tau. Dia seolah-olah mangsa. Dalam masa yang sama dia telah apply lesen daripada yang sepatutnya. 13 telah lulus. Lesen tu 13 telah lulus daripada 25. Kan? Mangsa apa? Apa yang jadi mangsa, dia telah adalah kerajaan negeri Sabah tu sendiri. Difitnah dan statement tu kasih tunjuk kepada kamera sikit. Ni. Dia. Tinggi sikit Presiden. Boleh. Ni lah. Ini kepada Malaysia Kini lah. Dan 2. Satu Malaysia Kini, satu lagi untuk Puan Latifah Koya. Dan Untuk 13 lesen yang diperolehi itu ada seberapa nilai tak untuk mengeluarkan mineral di Sabah? Dia sebenarnya yang saya tidak boleh memberi maklumat lanjut, sebab semua maklumat ni sebelum ni saya telah berikan kepada pihak SPRM. Ini adalah hanya maklumat tambahan mengenai aset lah yang ini sebenarnya bukan benda yang perlu dirahsiakan lagi, sebab dia keluar dalam beberapa portal Sabah News. Ni banyak dia punya ni, senarai-senarai company dia ni. Sangat banyak. Jadi itulah yang kita minta, supaya pihak Lawyer for Liberty, Puan Latifah Koya, termasuk Malaysia Kini, tolonglah seimbangkan berita tu, kan. Kerajaan terus diasak, kan, seolah-olah kerajaan ni mangsa, seolah-olah kerajaan ni terlalu adalah bersifat jahat terhadap Datuk Albert dan Juntih ni. Sehingga dan kita nampak keseimbangan berita ni hentam yang 8 orang adun GRS ni, sebagai contoh lah. Jadi kita nampak seolah-olah Albert ni tidak melakukan apa-apa kesalahan. Sedangkan kalau kita nampak ada kesalahan yang jelas di sini, tapi kita tidak dapat menentukan kesahihannya. So itu saya pikir autoriti yang paling sesuai adalah pihak SPRM, dan kita hanya menyalurkan maklumat ini kepada pihak SPRM. Cik, boleh tanya, boleh jelas sedikit tadi yang katakan yang Ketua Menteri Sabah menyokong beliau? Saya fikir Ketua Menteri yang tahu, dan 3 kali sebenarnya ada cubaan untuk menyogok Ketua Menteri. Dia boleh tanya, itulah saya cakap. Latifah boleh tanyalah dengan Albert tu ada tidak. So ini dah jadi pengetahuan. Saya pun pernah berikan statement sebelum ni, dan ini menjadi pengetahuan dan menjadi diketahui umum tentang adanya sogokan berjumlah 5 juta, tetapi telah ditolak oleh Ketua Menteri Sabah. Dia tidak bawa uang itu, tetapi ada yang disuarakan tawaran. Ada tawaran yang uang tidak nampak, tetapi tawaran dari segi lisan. Boleh tanya G57 sama JRS ada hubungan kait? Tak ada. G57 kita base di Kuala Lumpur. Saya orang Sabah tapi menetap di Kuala Lumpur. Bukan mereka give mandate to you to Tak ada. Kalau kamu tengok G57 semua kita bantai. So kamu bukan wakil JRS? Apa kena-mengena, kita NGO saja. Atau nilai aset pada ni Albert berapa nilai ni? Sangat banyak saya tidak boleh jumlahkan ni. Juta? Saya ingat lebih lah. 10 juta? Tak tahu, tapi banyak kita boleh tengok lah sini ni. Saya dah hantar. Jumlah syarikat berapa? Sangat banyak. 10? Lebih. 50? Dan yang saya menjadi persoalan saya tu, dia gunakan pegawai kanan polis, bekas pegawai kanan polis. Dia menjadi timbul persoalan. Polis di Sabah tu lah, bekas ketua polis. Saya tidak mau sebutlah siapa ketua polis tu. Dan ini saya fikir boleh dilayari. Saya dah hantar dia punya link portal tu. Ya. Itu je lah ya. Untuk yang SPRM ni tu hantar salinan sebab maklumat tambahan mungkin boleh digunakan. So, di sini saya dah letak salinan kepada lah. Sebab saya di antara pelapor yang pertama
ke atas Albert dan Juntih ni. Jadi saya fikir ni mungkin satu maklumat yang mungkin berguna untuk mereka, saya tidak tahu. Cuma saya sampaikan saja sebab menjadi tanggungjawab kita untuk menyalurkan apa saja maklumat yang ada kepada pihak SPRM. So saya di antara individu yang melaporkan. Individu pertama yang melaporkan salah laku Albert dengan Juntih ni sebelum ini. Nama Encik lain. Datuk Zulkarnain Mahda. Okey, puasa ni. Terima kasih banyak. Begitu, begitu. Betul.